salah satu tanda-tanda dekat anak kiamat, orang aling mati ramai. Ramai orang mati. Yang keduanya Nabi kata, wa yaksurul al-jahl. Ramai orang tak erti. Kalau kita nak sebut mana jahil tu tak sakit sangat tau. Ramai orang tak erti punya juru sikit. Ramai orang tak erti. Yalah, bila tak ada orang ngajar, bila tak ada orang aling, bila orang tak erti lah ramai. Bila ramai orang tak erti, maka aduk dengan syarah tak erti gitu. Habis tu yang jadi sebagaimana kita duk nampak ni. Yang terjadi dia. Orang bila tak erti tu, duk syarah tak erti gitu. Ada apa tak semaya, ada siapa tak tutup aurat, ada siapa tak erti hukum hakam. Makan ni dak cara dah halal haram dah soal najis dak cara apa dah. Pasal apa? Dia dak erti. Dak erti kata hak ning boleh makan, hak ning tak boleh makan. Habis tu ada ibu-ibu, jagalah anak-anak kita di segi makan ni. Makan ni kita usahalah supaya menjadikan bersih dan halal sehalal-halalnya. Dua benda ni yang memberi kesan kepada anak kita. Kesan mana anak kita nak jadi molek atau tidak dengan dua perkara ni. Pertama sekali, didik care daripada ibu bapa. Sangat memberi kesan. Yang kedua, makan ni hak kita beri makan. Dia ada pun kangkiang. Kesan ni pun kangkiang. Dengan sebab kita didik dia tak baik, dia tak baik. Maksud didik saat ni, tuayang daripada kita. Orang panggil kata, contohlah, teladan. Baik-baik. Kita contoh, kita sendiri semaya, kita sendiri baca Quran, kita sendiri beramal. Dia tengok, oh, mau kumbayar, baca Quran. Dia terikut. Sebab contoh dah tu. Yang keduanya, walaupun kita maya, kita baca Quran, kita ajar dia, suruh dia baik. Tapi kita duk jamu, beri makan. Daripada hasilnya yang haram. Duit boleh dengan secara haram, makan ni, kita beri dia makan dah halal. Dah baik ke anak kita pun. Dua-dua ni sangat cepat memberi kesan. Ini anak kita, mana tahun 7 tahun. Penolah budak ni degil sungguh lah, tak reti sakit kepala. Dah kita nak beri makan ke apa? Duk beri makan dia tu. Nah, kita tak usah kata perangai, hidup kita ni, nyakit kita ni. Cuma kita makan, tak patut yang makan, ya ada kesan tak? Ada. Itulah. Menyebabkan kita ni banyak. Hidup kita ni menyusah di dalam kita ni belak anak ni. Salah satu di antara makan dia. Makan ni maaf lah, nak sebut sikit bukan mana nak anti nama gitu gini. Cuma sikit anak kita masuk di dalam akal 7 tu. Nak sebut nama tak boleh kot. Nama kata gitu gini buat dah. Akal 7 tu. Ada yang ambil halal haram kita tahu. Makan ni awak ada campur dengan jenis apa kita tahu. Honing lah salah satu orang panggil unsur asbab menyebabkan kesan anak-anak kita jadi degil. Tak dengar perkataan, tak dengar nasihat. Jadi tak tahu apa nama. Ini sangat-sangat memberi kesan.